Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Rozani binti Ahmad Jeffrey daripada kumpulan 9 semester 3. Dan pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk dasar penyertaan semua guru dalam kokurikulum. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan maksud dasar ini, kepentingannya, contoh pelaksanaannya, kesan positif dan negatif serta beberapa cadangan penambahbaikan bagi memastikan dasar ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jadi, sebelum kita melengahkan masa, mari kita mulakan pembentangan ini. Seperti yang sudah tertera di sini, ini adalah pengenalan diri saya. Nama yang diberi adalah Alia Rozani binti Ahmad Jeffrey daripada kumpulan 9 semester 3 kos pendidikan seni visual sekolah rendah. Jadi, yang pertama, saya akan menerangkan apa itu dasar penyertaan semua guru. Dasar penyertaan semua guru ini bermaksud setiap guru di sekolah bertanggungjawab dan terlibat secara aktif dalam merancang, mengurus dan melaksanakan serta memantau aktiviti yang disediakan di sekolah. Kokurikulum ini dianggap sebagai sebahagian daripada tugas rasmi seorang guru. Oleh itu, dasar ini menekankan bahawa setiap guru mempunyai tanggungjawab bersama dalam memastikan aktiviti kokurikulum dapat dirancang, dilaksanakan dan dipantau dengan baik. Penglibatan semua guru dapat memastikan perkembangan murid berlaku secara menyeluruh, bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik sahaja, tetapi juga pembentukan sasiah diri, kepimpinan dan kemahiran insaniah yang terpuji. Seterusnya, kita akan pergi kepada adakah penyertaan guru ini wajib. Jadi, berdasarkan dasar dan peraturan pendidikan di Malaysia ini, semua guru perlu melibatkan diri mereka dalam kegiatan kokurikulum kerana ia merupakan sebahagian daripada tanggungjawab profesional mereka. Jadi, melalui penlibatan guru dalam kokurikulum ini merupakan sebahagian daripada tanggungjawab profesional sebagai seorang pendidik yang berjaya. Oleh itu, setiap guru perlu bersedia menerima amanah yang diberikan oleh pihak sekolah, tidak kira ringan ataupun berat, untuk mengikuti keperluan, kebolehan dan kepakaran masing-masing demi menjayakan program kokurikulum menjadi lancar dan bermakna. Selain itu juga, guru boleh dilantik sebagai penasihat, jurulatih, pengurus pasukan, penyelaras program atau ahli jawatan kuasa kokurikulum di sekolah masing-masing. Seterusnya, kita akan pergi mengapa dasar ini perlu dilaksanakan di sekolah. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada membangunkan potensi seorang murid secara menyeluruh daripada aspek cheris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Dari poin ini, kita dapat menerangkan bahawa kokurikulum ini memberikan peluang kepada murid untuk mengembangkan lagi pelbagai kemahiran seperti kepimpinan, berkomunikasi, penyelesaian masalah dan kerja dalam berpasukan. Aktiviti ini turut membentuk nilai murni serta meningkatkan keyakinan dalam diri seorang murid. Yang seterusnya adalah dapat memastikan aktiviti kokurikulum berjalan lebih lancar dengan adanya bimbingan dari guru yang mencukupi. Dengan
pelibatan semua guru, setiap aktiviti dapat dirancang dan dilaksanakan secara sistematik. Tugas juga dapat diagihkan dengan lebih seimbang kerana tidaklah seorang guru mempunyai 3 ke 4 tugasan yang berbeza-beza. Sekaligus dapat mengurangkan juga beban kepada individu. Yang seterusnya adalah dapat melahirkan murid yang berkemahiran dan berdisiplin melalui penyertaan dalam pelbagai aktiviti. Dari poin tersebut, pelibatan murid yang aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan dapat membantu murid untuk membentuk disiplin diri mereka, mematuhi peraturan, menghargai masa kerana masa itu adalah emas, serta belajar bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan kepada mereka. Yang terakhir, kita akan kepada meningkatkan hubungan guru dan murid di luar bilik darjah maupun di dalam bilik darjah. Dari poin ni, kita dapat interaksi di luar waktu pengajaran dapat mewujudkan lagi suasana yang lebih santai dan mesra antara guru dan murid. Ini dengan meningkatkan hubungan guru dan murid ini dapat membantu murid untuk membina hubungan yang lebih erat, meningkatkan kepercayaan murid terhadap guru dan memudahkan lagi proses untuk membimbing murid ke arah yang lebih bermakna. Seterusnya, kita akan pergi kepada contoh-contoh pelaksanaan dasar ini di sekolah. Yang pertama, kita akan pergi kepada kelab dan persatuan. Dalam kelab persatuan mempunyai guru penasihat kelab seperti Bahasa Melayu, kelab STEM, kelab kebudayaan dan sebagainya. Dari situ, guru dapat membimbing ahli dalam merancang aktiviti, mengurus organisasi serta memastikan objektif penubuhan kelab dan persatuan ini dapat dicapai melalui program yang bermanfaat. Yang seterusnya adalah unit beruniform. Dalam unit beruniform juga terdapat guru penasihat seperti pengakap, kadet remaja sekolah dan puteri Islam. Dari sini, guru berperanan untuk membentuk disiplin murid bagi memupuk semangat patriotism, semangat kerjasama dan kepimpinan melalui latihan serta aktiviti yang dijalankan secara berkala. Seperti kita dapat maklum, kebanyakan sekolah hari yang melaksanakan aktiviti kokurikulum ini selalunya pada hari Rabu. Jadi pada hari Rabu itu, guru dapat membimbing pelajar menjadi lebih bermakna. Seterusnya adalah sukan dan permainan. Sukan permainan pula mempunyai jurulatih bola sepak, badminton dan bola jaring. Dari situ, guru dapat membantu murid untuk melatih kemahiran murid bagi meningkatkan kecergasan fizikal serta memupuk semangat kesukanan, kerjasama dan daya saing yang sihat. Yang keempat pula adalah program khas. Program khas ini seperti pengelola hari sukan, perkemahan dan pertandingan akademik. Dari situ, melalui pengurusan program seperti hari sukan, perkemahan kokurikulum atau pertandingan akademik ini, guru dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid di luar bilik darjah serta dapat mengasah lagi kemahiran organisasi dan kepimpinan.
Yang kedua adalah yang kelima adalah aktiviti luar sekolah. Melalui di luar sekolah ni mempunyai guru pengirim murid ke pertandingan peringkat daerah sehingga ke antarabangsa. Jadi dari aktiviti luar sekolah ini, guru bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan, kebajikan dan disiplin murid sepanjang program berlangsung menjadi lancar. Okay. Dari situ, pelibatan ini juga memberi sokongan moral kepada murid untuk menunjukkan prestasi yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Jadi, mari kita pergi kepada kesan positif dasar penyertaan semua guru ini. Yang pertama adalah aktiviti co-curriculum dapat dijalankan dengan lebih cekap dan sistematik. Dari sini kita dapat kerjasama dari semua guru membolehkan setiap program yang dirancang menjadi lebih teliti. Seterusnya adalah pembahagian tugasan juga dapat menjadi lebih jelas. Okay. Dan akhir sekali adalah pelaksanaan aktiviti ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan sistematik seperti yang diterangkan. Okey, yang kedua adalah bakat dan potensi murid dapat dicungkil dengan lebih berkesan lagi. Okey, dari situ guru dapat mengenal pasti kelebihan setiap murid dalam pelbagai bidang seperti sukan, kesenian, kepimpinan dan akademik untuk terus diperkembangkan bagi mereka untuk menjadi insan yang lebih bermakna di masa hadapan. Yang seterusnya adalah dapat meningkatkan pencapaian sekolah dalam pelbagai bidang. Okey, dari pengurusan kurikulum yang baik ini mampu meningkatkan penyertaan dan kejayaan murid dalam pertandingan. Sekaligus juga dapat menaikkan lagi imej serta prestasi sekolah dari peringkat daerah boleh menjadi ke peringkat kebangsaan hingga ke antarabangsa. Okey. Seterusnya, kesan positif yang lain pula adalah murid ini dapat bimbingan yang mencukupi dari guru penasihat mereka. Okey, dengan penyertaan semua guru ini, murid dapat memperolehi lebih banyak tunjuk ajar dan perhatian daripada guru penasihat mereka mengikuti keperluan mereka sepanjang aktiviti yang dilaksanakan berlangsung. Yang seterusnya adalah dapat memupuk kerjasama antara murid dan guru. Dari pelibatan bersama ini, pelbagai aktiviti dapat mewujudkan semangat saling bantu-membantu, menghormati dan bekerjasama bagi mencapai matlamat yang sama dalam sesuatu aktiviti. Seterusnya, setiap benda tidak semestinya hanyalah positif je datangnya. Dia mesti akan ada juga negatif dia walaupun tidak nampak. Jadi kita akan pergi kepada kesan dasar penyertaan semua guru ini iaitu kesan negatif pula. Jadi kalau untuk kesan negatif ini pula memberi beban tugas guru lebih meningkat. Selain daripada melaksanakan tugas mereka untuk pengajaran dan pentadbiran, guru juga perlu menguruskan pelbagai aktiviti co-curriculum yang memerlukan masa, tenaga dan komitmen tambahan daripada guru yang terlibat. Yang kedua adalah kekangan masa antara tugas akademik dan tugas co-curriculum. Guru mungkin menghadapi kesukaran menyimbangkan masa mereka untuk menyediakan bahan pengajaran, menyimak tugasan murid serta
menguruskan aktiviti co-curriculum secara serentak. Bila kita ada aktiviti co-curriculum, kita juga perlu mengajar. Bila benda tu menjadi guru tidak dapat untuk mengimbangkan masa mereka kerana mereka juga memerlukan masa untuk berehat, juga menghabiskan masa mereka juga dengan keluarga mereka. Yang seterusnya adalah sesetengah guru mungkin kurang berkemahiran dalam bidang tertentu. Tidak semua guru mempunyai kepakaran dalam semua jenis aktiviti. Walaupun seorang guru perlu mempunyai semua kemahiran tersebut, tetapi kita hanyalah manusia biasa yang yang tidak semua benda kita tahu. Jadi disebabkan ini mereka memerlukan latihan atau bimbingan bagi menjalankan tugas dengan lebih yakin dan berkesan. Yang terakhir adalah risiko guru keletihan dan tekanan kerja jika pengagihan tugasan tidak seimbang. Jadi sekiranya tanggungjawab ini tidak diagihkan secara adil, guru boleh mengalami tekanan kerja yang akhirnya memberi kesan kepada guru untuk motivasi dan meningkatkan prestasi mereka. Yang seterusnya, kita ke cadangan penambahbaikan dalam dasar ini. Okey, bagi memastikan dasar ini dilaksanakan dengan berkesan, ada beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah, ataupun kerajaan pendidikan Malaysia kita. Jadi, di sini dapat memberikan pengiktirafan dan penghargaan guru yang cemerlang dalam penyertaan aktiviti co-curriculum yang diberikan oleh pihak sekolah. Dari penghargaan kepada guru ini yang aktif dalam co-curriculum dapat meningkatkan motivasi mereka, semangat serta menggalakkan menggalakkan lebih ramai lagi guru untuk memberikan komitmen yang tinggi kepada sekolah. Yang seterusnya adalah pihak sekolah boleh mengurangkan beban kerja kepada guru yang bertindih kerana guru dapat memberikan komitmen yang lebih baik sekiranya tiada beban kerja yang bertindih kepada mereka. Oleh itu, pihak sekolah perlu menyusun jadual dan tugasan dengan lebih sistematik supaya guru dapat melaksanakan setiap tanggungjawab tanpa tekanan yang berlebihan kepada mereka. Selain itu juga, pihak sekolah perlu membuat pengagihan tugasan yang adil, mengikut kepakaran dan minat guru yang akan melaksanakan. Okey, dari situ pembahagian tugas yang berdasarkan kebolehan dan pengalaman guru akan meningkatkan lagi keberkesanan pelaksanaan aktiviti atau program serta membolehkan guru ini menjalankan tanggungjawab dengan lebih yakin. Jadi sepanjang mereka melakukan aktiviti, mereka tahu apa yang mereka perlu buat dan apa kesannya daripada apa yang mereka buat itu. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada menyediakan latihan dan kursus kepada guru berkaitan dengan pengurusan co-curriculum yang diberikan. Dari situ, latihan secara berterusan ini dapat meningkatkan lagi kemahiran guru dalam aspek pengurusan, kepimpinan dan pengendalian aktiviti ini sekaligus dapat meningkatkan lagi kualiti pelaksanaan co-curriculum yang dijalankan. Jadi, kesimpulan daripada dasar ini adalah
Dasar penyertaan semua guru dalam kegiatan kokurikulum ini merupakan dasar yang wajib dilaksanakan di sekolah. Pelibatan guru bukan sahaja dapat membantu memastikan kejayaan program kokurikulum, malah ia juga dapat menyumbang kepada perkembangan holistik murid. Walaupun terdapat juga cabaran seperti pertambahan beban tugasan, sokongan pihak sekolah dapat memastikan dasar ini mencapai matlamat yang dihasratkan. Dasar penyertaan ini merupakan satu pendekatan yang penting dalam memastikan kokurikulum dapat dilaksanakan secara berkesan dan mencapai objektif pendidikan negara. Walaupun pelaksanaannya mempunyai beberapa cabaran seperti kerjasama semua pihak, pengurusan yang sistematik serta sokongan daripada pentadbiran sekolah memberi manfaat yang besar kepada guru, murid dan sekolah secara menyeluruh untuk menjadikan dasar ini berkesan di dalam sekolah. Habis sudah pembentangan daripada saya. Jadi adakah anda jelas dengan apa yang saya telah membentangkan kepada anda semua? Anda jelas? Jika tidak keberatan hati untuk menjawab soalan yang telah saya sediakan untuk anda semua bagi mengasah lagi kepakaran anda dalam dasar penyertaan ini. Habis sudah pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Akhir kata, saya berharap pembentangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penyertaan semua guru serta kepentingannya dalam memastikan aktiviti kokurikulum ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Andai terdapat sebarang kekurangan atau kesilapan sepanjang pembentangan saya ini, saya mohon maaf dan amat menghargai segala teguran anda serta pandangan yang membina untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kesudian anda mengikuti pembentangan saya ini. Andai ada salah kata, itu semua datang daripada saya dan kebaikan itu semua datang daripada Tuhan. Sekian, terima kasih.